Jom tengok start RX-8. Baru tukar spark plug baru, baru tukar coil baru. Saya dah new lah, memang saya tukar je. Kita tengok apa hasil ya selepas tukar. Senang start. Saya pun baru cuci maaf, pakai WD-40 lah. Ni dua skru dia buka sembur sampai setengah botol. Tu buka ni, buka terus cuci throttle body sekali jarum. Okey. Cooler pun okey. So, minyak enjin saya tengah bereksperimen. Ada yang tanya exhaust saya jenis apa nak pakai G Ready Trust. So minyak enjin saya tengah bereksperimen pakai ni. Jadi dia sebenarnya ada pau, sintetik pau ni. Boleh lah dibakar dengan apa ni, dibakar dengan sebagai OMP. Sebab dia macam mineral jugalah, rasa je lah kan. Sebab saya pakai mineral biasa dia terlalu cair lah. Jadi saya gunalah apa ni, yang dapat model ni pula. So dia tahan 7,000 ke 10,000 km ke. Tuti saya pakai ni, Penrite. Tengok dia start lagi sekali. Sebab kereta ni dah jalan tadi. So dia hot start macam mana? Biasa RX-8 kalau cold start dia senang, hot start susah kan. Tengok kereta saya macam mana Ni pakai Aero 95 ya. So masuk compression okey lah kan. Rim sepatutnya rim ni masuk sini. Masuk sini. Ni rim Honda sebenarnya. Tu PCD sama saya swap je. Nampak sini dia punya salur angin ni saya cabut. So far saya puas hati lah. Baru pasang striker, apa sebutannya, striker macam tu lah. Ni pun baru pasang, beli kat Hyrule half cut belakang ni tunggu masa je nak repair. Ni pun baru beli kat Acoy. 3 ni, 1, 2, 3 ni beli kat Acoy. Steering pasang ori 6 speed. 6 speed pula, manual. Sikit-sikit lah kita tengah restore. Itu saja recap Mazda RX saya untuk 2025